Okey. Apa perasaan kau, Fizo, seorang lelaki yang gagah tapi tak dapat masuk bonus round? Aku tak faham kau punya clue tu. Kau punya clue tu agak susah lah sebab aku tanya lebih, iyalah tapi mencabar lah. Aku tanya lebih 10 orang semua macam ini pepatah, aku cuba jadi maksud. Duit yang aku dapat, aku sedekah dekat orang miskin. Itu kita dah highlight 3 kali. Promo bro. Bukan promo tapi sebab dia rakyat apa miskin apa semua tu kan. Penderitaan so aku ini orang miskin ni, so duit aku dapat ni dia tak cakap duit tu kena buat apa. So aku just bagi je. So motor next sikit. Okay, jom kita pergi location dulu. Kau rasa Azwan boleh buat tak? Aku tak tahu lah, tapi Mak Ayam tu dia punya semangat fighter dia lain macam tau. Walaupun kau tengok dia macam tu, tapi dia punya fighter dia lain macam tau. Kalau dia cakap dia nak apa-apa mesti akan dapat. Tapi dia ada satu negatif. Sebab dia tak pakai spec. Dan dia lupa, dan patutnya dia tak masuk bonus round pun, tapi kita bagi peluang. Yalah, bagi peluang. Tapi aku rasa chance untuk ni 50-50 lah. Dia boleh buat ke tak kan. So kita check lah, tengok dia boleh buat. Sekarang ni dia kena cari kita cari apa? Ya. Okay, simpang jalan lah. Tapi ni tak, kita borak-borak lah kat atas sambil tunggu Azwan dapat jumpa kita ke tak. Rumah dia dekat depan tu je yang kita nak pergi. Okay, sekarang ni dia dengan dia ada clue lah kat mana kita. Ya, dia ada clue. Dia akan dapat gambar. So dia akan tentukan dia boleh cari ke tak. Tapi dia terpulang lah, dia boleh baca ke tak gambar tu. Kan dengan mata dia yang kabur apa semua. Tapi kalau dia menang 5,000 bro. Aku nak masuk next episode boleh? Boleh bet, kita kau segalanya. Bagilah aku sikit kau punya duit minyak motor kau di sponsor apa jadah semua kan. Sponsor. Okey. Wow, cerun ni. Gila. Okey, di sini Mak Ayam ni masuk longkang juga lagi Mak Ayam ni. Nampak dia macam ni lepas tu dia boleh lalu dengan motor. Okey, kita dah jumpa kat sini rumah dia. Okey, Fizo. Rumahnya sini Okey, kita masuk. Assalamualaikum. Ya, jom kita kat atas je. Kasut, tapi kasut kena letak dalam sebab nanti dia jumpa bahaya. Ada. Okey, alamak. Louis Vuitton. Belanja tu Jom. Okey, yuk. Okey, aku nak tanyalah yang kau bawa barang banyak-banyak ni. Apa yang kau bawa? Meh kita tengok. Aku tak ada, aku relax je. Relax je. Okey. Aku cool je. Apa yang kau bawa? Meh tunjuk kita sikit. Spek mata hitam. Okey, aku pakai dulu. Bila-bila. Okey. Bila-bila. Aku rasa satu ambil keadaan. Buat semua ni memang Buat kebetulan semua. kena ada Panadol. Ni Itu memang dah nak travel kat sini. aku okey. GPS ke apa? Pasport mana ada GPS tu. Okey. Tak perlu GPS. Tak perlu GPS. Tak perlu. So basically untuk Wallet engkau, duit. aku ambil beg kau pun tak ada beza Tak kan? ada beza, sama Tak je. ada beza sama. Tak ada beza. Yang Gua telefon tak tu aku nak tanya yang yang telefon tu. jam kau ambil tadi. Jam. Okey, boleh pakai balik. Boleh, sila pakai balik. Lepas tu, okey, telefon tu sebenarnya bawa je lah. Bawa je Just lah. in case nak call kawan-kawan. Tapi sekarang telefon. So telefon. Nasib baik aku tak pergi beli SIM card. dah nak beli Aku dah. hampir kalau aku tak ada ni, mak susah cari wifi, aku kena takut GPS nak sesat ke apa kan. Okey. Telefon bawa lah, sebenarnya telefon memang bawa. Telefon lah. Tunjuk sikit telefon kau. Mana telefon aku? Mana telefon aku ni? Ada semua dia Telefon. Wah, promo Aaron Aziz kan. Aziz, banyak lah. Okey, tak apa. Bro. Kita dah tengok barang kau bawa. Basically just telefon lah kan. Jom kita check si Azwan Ali ni barang. Buka beg dia, kita tengok dia bawa apa. Buka beg dia. Okey, beg Azwan Ali. Azwan Ali. Kau buka aku buka. Aku minta permission ni, bukan takut ada apa-apa. Sekali jumpa benda yang tak sepatutnya. Mak Ayam. Biasalah selendang. Oh, ada rambut. Satu rambut. Ini mop ke apa ni? Kau pakai. Ini aku tak boleh tahan, ni aku tak boleh tahan, ni aku tak boleh tahan. Oh, panas. Ini aku tak boleh tahan. Ini aku tak boleh tahan. Diva nombor 1 Malaysia, you on. Kau ada. Okey. Kau ada. Pergi bawa. Dia bawa iPad kau ni takut sesak. Oh, ini bawa keluar penjara. Ini mak ayam bawa keluar penjara ni. Perfume. Bedak. Tak pakai. Pakai. Uish. Ini macam mana pakai? Cermin mata. Duit.
Handphone. Oh, ada. Babe, kau jangan main, babe. Kau jangan main-main. Ada foundation. Mak ayam. Boleh lah. Oi, mampus. 5 minit. 5 minit. Okey. Dah. Bang, simpan balik. Macam mana dia Bag ni pakai? kau hati nak buka, tapi rasanya Beritahu 5 minit kat sini. okey, dari sini. Oh, 5 minit lagi. 5 minit. 5 minit lagi. Kau Kalau rasa- dia tak jemput dalam 5 minit, gone lah. Gone. Aku akan bunyikan horn. Okey, simpan balik barang dia. Simpan balik. Ni buka ni boleh tak rasanya? Tak perlu kot. Mungkin ada pesanan. Buka Itu wallet dia. Tapi kau cuba pegang ni. Tebal. Tebal babe. Jangan bukan mak ayam meroyan betul. Tebal Dia marah. Ini 5,000 dia ni. Kalau dia marah sekejap lagi dalam Twitter ke apa semua dia meroyan lah. Aku Okey, siap. kita letak barang dia. Ini perfume ni. Oh, sorry. Perfume. Jom kita tanya update diorang pula. Okey, kita letak barang tepi. Nanti kita pulangkan balik sebagai yang janjikan.